tak sedap. Dia agree memang kau janganlah beli. Macam teh yang apa? Jalan Melaka 2 hari 1 malam. Tapi disebabkan hujan, kita daripada Ibis cancel jalan kaki. Dia nampaknya makin lebat Hujan melanda, kita tetap juga nak merayap dan juga kan, hujan is hujan, jalan is jalan. Okey, hujan. Kita orang pilih duduk ke atas. So, jom. belum habis, belum makan lagi. Tapi dia aku macam kurang bulu ni. Kita pernah makan lah. Sebabkan hujan, jadi kita tak boleh nak jalan dekat area Rumah Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Casa del Rio. Okay guys, jom lah. Okay, insyaAllah malam ni ada rezeki untuk kita merayap. So, kita pergi coffee house kat sini dululah. Bah kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. First time datang Casa del Rio ni. Mana kopi? So, jom tengok. Sebabkan hujan, jadi kita orang lepak dekat coffee house sini, betul-betul dekat sebelah sungai. So, tengok. First time aku rasa. Oh, naik angin. Memang tak sedap. Dia agree memang kau janganlah beli. Macam teh yang apa lagi. Dia macam rasa bawa beban. Sekejap lagi, kalau hujan dah surut, kita orang akan start jalan-jalan dekat area Rumah Merah sana. So, korang tunggu sekejap, okay? Okay, hi guys. So, sekarang pukul 8. Jadi, kita orang bolehlah start untuk berjalan dan tunjuk korang situasi malam dekat Melaka ni macam mana. So, untuk korang yang fikir kalau Melaka ni boring, jangan risau. Sini siang hingga malam sangat hype. Tak hype-nya kalau hujan saja. So, kita dah settle, duduk lepak dekat tadi Casa del Rio sampai hujan berhenti. So, sekarang ni hujan dah berhenti, tinggal sikit, betul-betul sikit. Jadi, kita boleh jalan. So, jom! Sekarang kita ada berdekatan dengan Jonker. Sanalah Jonker Walknya. Kalau nak masuk jalan pun boleh, tapi sebab lepas hujan kan. And maybe hari ni hari Rabu, banyak kedai tutup. Itulah yang kita orang tak betul. Tapi malam ni macam Marina cakap tadi, sebab hari ni hari Rabu, so kebanyakan tempat memang sini tutup hari Rabu. So before korang datang sini,
Korang kena check dulu. Benda tu hanya beverage sahaja. Ampun sahaja. Tapi puas kalau beli ni kan masalahnya container tu pakai banyak air. Walaupun jalannya macam menyeramkan sikit sebab gelap, sebab ni hari Rabu kan, so that's why korang tak nampak kawasan ni meriah. Tapi actually sebenarnya ramai orang. Korang dengan datang hari Rabu sahaja, korang boleh menikmati kecantikan lampu-lampu dekat area Jonker Walk ni tanpa ada riuh rendah dan juga bising-bising. Korang nak heboh ataupun have fun, korang boleh check in 2 hari dekat sini. So keesokan harinya korang boleh lah datang lagi sekali dekat sini. So seluruh kedai ni dekat sungai ni dia akan open. So pada hari Rabu ni selected kedai saja akan buka. Mai tahu dah tu. Mai tahu ni. This is Jonker Walk tanpa ada orang, sunyi sepi. So it's the best time untuk korang jalan tengok kedai tutup, okay? Jadi berakhirlah sudah kita punya perjalanan hari ini. 2 hari 1 malam. Jadi esok pagi akan bangun siasat gerak balik KL untuk kerja. Bye bye.